MK7 lah. Dah jam dah. Juga sama. Selalu ke MK7 pernah buat? MK7 kurang sikit, MK6 banyak. Dia kira satu common fault lah, tapi dia tak tahu bila dia akan jadi je. Ni kalau ni boleh tahan berapa lama kalau repair ni? So far kita sudah modify dia tak ada masalah. Okey lah. Dengan original punya barrel lah, iaitu ignition. Kalau lah you pernah buka OEM, kita sudah buat, dia ada sikit tak smooth. Baik. Bawah tak ada skru lah. Bawah ada satu skru punya. Dah tak ada dah. Dia tak ada bunga punya. Dah pecah tu. Dinding dia. Ini yang dia selalu sangkut. Nampak? Ini lock sudah okey ya. Fairing lock lah. Masuk, lembut je. Tekan brake. Start. Ambil ini angle. Dia arrow tambah bagi orang tengok. Ni apa benda pula? Eco tip. Do not depress the accelerator. Oh, eco. Okey dah, tak ada apa dah. Oh, okey dah.